Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Mereka persoalkan apa salahnya. Saya cuba memahami kenapa mereka sebut zikir-zikir ni, dan saya seperti mendapati kuncinya ialah dalam kata-kata Bilal itulah Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Thani, Al-Khalifatul Thalith, Al-Khalifatul Rabi', Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Perasan tak apa yang dia kata? Saya ingat mungkin ramai tak perasan pun dia menyaut je. Tapi saya kira ada maksud dia, iaitu nak memberi isyarat bahawa kita berada pada rakaat yang ketiga, rakaat yang kelima, yang keenam, supaya dah tahulah bila nak sampai witir nanti tak adalah terlepas, tak sempat nak niat dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga mungkin ada yang memberi justifikasi, kita kalau boleh nak memeriahkan lagi solat tarawih tu. Sebab ada yang bertanya, kalau tak selawat ni nak baca apa? Sampai begitu sekali. Dia seperti jadi janggal. Tuan-tuan, apa jawapan dia, tuan-tuan? Jawapan dia bangun nak sambung balik, sambung rakaat yang seterusnya, yang duduk nak berzikir berselawat, itu bukan tempatnya. Mungkin ada yang kata kalau macam tu cepatlah habis. Kalau ditolak semua zikir-zikir ni, solat-solat ni, maka cepatlah habis solat tarawih tu. Kita kata di situlah sepatutnya kita hidupkan sunnah. Apa dia? Melamakan solat tarawih. Yang saya kira memang satu cabaran bagi kita. Jadi janganlah lari daripada mulut buaya masuk mulut harimau. Janganlah kerana tak boleh nak baca surah panjang-panjang, tak hafal, tak bersedia dan sebagainya, lalu kita menokok tambah ini dan itu dan sebagainya untuk nak melamakan. Nak melamakan tarawih bukan macam tu. Bukan dengan menambah bilangan rakaat-rakaat dia. Walaupun saya tahu khilaf panjang. Yang Nabi kerjakan apa? 11 rakaat. Aisyah kata Nabi tak pernah solat lebih daripada 11 rakaat di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ini petunjuk atau tidak? Kalau ini bukan petunjuk, saya tak tahu apa lagi petunjuk daripada Nabi SAW mengenai jumlah bilangan solat tarawih. Walau macam mana pun ulama khilaf dalam hal ini atas sebab-sebab dan hujah-hujah. Tapi kita kata jangan membuat tokok tambah hal-hal yang memang tidak ada dalam sunnah. Berpada-pada dalam sunnah lebih baik daripada berlebih-lebih dalam bid'ah.